Terbantai. Aku mati. Woi, aku mati. Apa? Korang tengoklah aku baru start dah lawan orang power. Agak-agak ah. Valvaret, tolong lah. Sabi. Aduh. Tell me that you've been waiting for somebody like me. Selamat datang ke dalam channel aku, Missing Fighter guys. Dan hari ni aku akan bermain game Spin a Soccer Card. Guys, maaf lah guys, aku dah lama tak record video. Bukan apa korang, aku selama ni lepas aku dah tak record video, aku dah lama tak main Roblox. Sorry lah korang. Aku waktu tu memang jarang lah buka Roblox. Ni pun aku baru buka balik, aku dah ketinggalan zaman sangat. Lagi satu guys, aku dah tak buat video sebab aku fokus belajar guys. Aku fokus sekolah. Lepas tu adalah sikit-sikit aku sebenarnya malas. So tanpa membuang masa lagi, jom kita main sekarang. Let's go. Okay guys, ni aku dah masuk dalam game dia. Dia suruh tekan bronze. Okay, let's go. Kita tekan. Ui, layan buka kad dia. Dapat apa? Yo, dapat Adam Torres guys. Mantap. Kuat juga orang yang aku dapat ni. Baik-baik. Okay, pegang dia. Letak sini. Okay dah, aku dah letak. Wah, macam tu main dia. Okay. Sorry lah guys, aku dah lama tak record. Bukan apa, malas. Okay, kita beli ni. Kita ikut je lah dia cakap. Hai. Buka-buka, dapat apa? Yo, dapat Harvard. Boleh lah. Pemain Arsenal guys. By the way, Arsenal menang hari tu guys. Menang apa aku tak ingat. Premier League tak silap aku. Oi, mantap. Okay, kita ambil. Kita put kad. Go. Settle, aku dah ada 2 kad yang sekarang. Mantap gila. Duit aku pun ada 1000. Nice. Kita select semua. Sejak aku tak record, memang aku dah tak main Roblox guys. Maaf lah. Fighter sekarang main eFootball dengan fokus belajar je. Dah tak main Roblox sangat. Nanti Fighter kalau nak record, Fighter record sikit-sikit lah. Tak selalu lah tengok macam ni. Okay, nak kena buat apa sekarang ni? Duit aku sekarang ada 3000 Mantap. Okay, kita collect. Kita nak buat apa ni sebenarnya? Go to shop. Apa ni? Dapat bukayu Saka. Full lama. Okay, ni kita tengok ada apa ni. Show me. Aku tak tahu ni nak main apa sebenarnya. Macam mana nak main dia? Free spin. Mantap. Kita spin satu kali. Dapat apa? Come on. Silver pack. Alah, cash buat apa? Tak apa. Ni ada apa pula? Craft shop. Uish, ada ni piala, trofi. Ni ada apa? Wish. Apa ni guys? Aku tak faham. Macam apa panggil tu, FC Wah, mantap. Lama padu lah game ni. Sekejap. Apa benda aku kena buat sekarang ni? Pack beli pack lah. Sorry guys. Kita beli gold lah. Let's go, kita beli gold. Aku dah beli satu. Sekejap, mana nak balik Plot. Lagi-lagi aku nak beli apa lagi? Duit aku banyak ni. Ada 2000. Aku beli ni lah, bronze 2 3 4. Mantap. Let's go. Kita buka guys. Gold 1 2 3. Ice Speed. Yo guys, dapat Ice Speed. Ice Speed pemain bola. Waduh. Okay, kita letak Ice Speed guys. Mantap. Aduh, dia punya rate 57 je guys. Nampak sangat tak power Tak pun salah position. Aduh. Okay. Kita buka lagi. Aku ada banyak tadi. Tu. Let's go. Kita buka. Dapat apa? Dele Ali. Mantap. Okay, nice. Kita letak je. Wah, padu-padu. Kita buka. Aku ada banyak guys. Okay, mantap. Kita dapat pemain Jerman. Apa nak sebut nama dia tu? Werner. Apa benda tak? Let's go. Kita buka. Ada lagi satu baki. Lah, Harry Maguire aku dapat guys. Gila lah.
Nak letak mana ganti siapa Dia $7. Nampaknya dia tak ada tempat nak letak. Kita biar je. Maguire 2 kali. Kali ni Maguire shiny tak power lah. Ni aku nampak boleh ribet ni. Mantap juga kalau aku ribet. Oh tak cukup lah guys. Tak apa. Kita kumpul duit dulu. Lepas tu kita beli-beli lagi. Okay guys, yang macam korang nampak dekat bawah tu, aku dah ada 10 golden pack guys. Full lama, mantap. By the way, aku baru perasan iShowSpeed aku ni rainbow guys. Full lama, padu. So jom lah kita buka pack aku ni. Kita tengok kita dapat apa. Ui, dapat yang meme tu. Okay, tak apa. Kita cari lagi. Ui, kali ni padu Davis guys, mantap. Okay, tu gold tadi. Nice. Lah, dapat dia lagi. Tak apa. Diara nama dia. Tengok lagi. Aduh, Lukaku, lukamu. Drama tu kan. Okay, tak apa. iShowSpeed lagi. Aku banyak iShowSpeed dah. Siapa ni? Okay, mantap. Davis lagi. Nice. Tak apalah, walaupun dapat 2. Okay, dapat ni Richarlison. Tak apa. Siapa ni? Nunes. Full lama. Zaman muda Okay, tak apa. Kita cari lagi. Harvest. Nice. Kita tengok. Dele Ali. Okay lah. So, aku ada ni Diamond Pack full lama. Guarantee Mythic. Let's go, kita try. Buka. Dapat apa? Alah, kata Mythic. Okay, tak apa. Kita buka lagi. Ui, dapat Ousmane Dembele. Let's go. 79 nampak tu. Full lama layan. Dapat Bukayo Saka. Tengok fighter. Baru padu. Kad ni baru manis-manis. Ui, Bernardo Silva legendary. Ui, main gila. Mana aku nak tengok kad aku. Kenapa kad aku ni je ada? Aduh, mana kad aku? Dapat Van Dijk legendary. Gila weh. Padu. Sekejap. Mana aku nak tengok. Kenapa aku ada ni je? Aduh. Sekejap Ush, boleh claim lah. Apa ni? Kita claim. Dapat diamond Claim semua. Sekejap, kita claim. Oh, boleh claim all. Sorry, fighter tak nampak. Shiny. Frozen. Tak dapat lagi kot. Rainbow kita dah ada. Mantap. Okay. Mana kad yang aku dah dapat banyak Jangan cakap dia tak ada. Oh, okay, ada. Mantap, nice. Kita bawa Van Dijk. Bawa Dembele. Ni jap, mana nak ni? Mana aku nak letak dia? Van Dijk, Harvard, Saka, Bernardo Silva. Gila weh. Okay, apa lagi? Siapa lagi? Davis. Nah, mantap. Kita tengok ni satu-satu. Dembele goal 79 full lama. Van Dijk aku 84. Legendary. Dapat 500 per second. Baik. Harvard ni biasa-biasa. Saka goal. Bernardo Silva legendary weh. 350 per second. Davis goal. Tak apa. Kita ganti. Kita mula kita claim duit ni semua dulu. Nice. Kita tukar Adam Torre. Nah, mantap. Bernardo Silva kita tukar ni. Mantap. iShowSpeed kita tukar Saka. Yeah. Ini dah tadi. Van Dijk kita letak Van Dijk. Full lama padu. Kesebelasan utama aku. Tengok. Sekarang ni aku dah ada letak yang power yang padu-padu So matlamat aku kan guys. Aku nak dapat kad Neymar ke Ronaldo. Ada ke Ronaldo Brazil? Mantap juga tu. Ronaldinho ke Messi ke kan. So kita kena carilah, kena kumpul mantap-mantap. Sini ada Ousmane Dembele. Let's go. Cepat sikit aku kaya. Mantap lah. Aku rasa aku dah boleh reboot. Tengok tu. Let's go, kita reboot. Okay, lost all your money. Duit tak kisah. Kad tu aku kisah. Okay, mantap. Kalau aku reboot, kad aku masih ada. Duit aku tak kisah. Okay, nice. So aku nak kumpul-kumpul lagi guys. Let's go. Okay guys, korang tengok ni aku dapat apa. Neymar guys. Neymar Santos legendary 680 per second. Aku tadi buka je pack, aku terus dapat. Lama mantap. Tengok tu. Aku baru cakap. Tadi aku cakap apa? Aku nak Neymar, Ronaldo, Messi kan. Tengok.
Baru cakap, aku tutup je tadi terus dapat. Mantap. Let's go. Lepas tu ada orang trade dengan aku tadi. Tengok, aku ada Musiala, Dembele, Bernardo Silva dengan Bruno Fernandes. Mantap lah. Kita tukar siapa yang murah-murah. Kita tukar ni lah. Saka ni kita tukar Bruno Fernandes. Let's go guys. Tadi ada Bacon tolong aku. Mantap. Ya, ada tournament Open tournament. Nak try tak? Apa ni? Join all do. Tak apa. Nanti aku try lah. Let's go. Aku ni nak santai-santai dulu hari ni. Oh, ada sell card. Mantap lah. Ribet. Dah boleh ribet belum? Dia nak legendary Sun Heung-min. Gila. Lama lagi tu. Tak apalah. Aku rasa aku nak tunggu ni. Ni macam mantap. Kita try tengok apa jadi. Okay. Sementara kita tunggu tu, aku nak tengok dulu ada pack tak yang aku boleh. Ush, mantap Diamond kita beli sampai habis duit. Okay, dah. Let's go. Kita try buka. Bismillah, kad pertama. Ih, Cortus. Mantap. Aku first time aku dapat keeper. Let's go. Musiala, okey lah. Sebab tadi aku dah dapat. Ada Bacon tu bagi. Thank you, Bacon. Aduh, ni dah biasa dapat. Last pack. Griezmann, gila zaman prime. Let's go, mantap. Tapi kan tempat aku dah tak cukup lah guys. Aku tengok lagi aku boleh letak mana. Mana aku boleh letak? Ni 500. Ni Davis kita tukar. Mantap. Kita sekarang main legendary semua. Tak main lah gol-gol ni. Neymar aku dah ada guys. Ronaldo aku tak ada. Tadi aku nampak kalau 7 hari kita main setiap hari, kita akan dapat Ronaldo 102 guys. Gila lah. Okay. Apa lagi yang aku boleh tengok? Tengok ni aku punya semua orang-orang aku lah. Macam mana aku nak ke bawahkan dia? Tengok sikit je. Aku ada Griezmann, lupa. Aku ambil. Okay, let's go. Kita tengok Griezmann boleh letak mana. 400. Kita tukar Ousmane Dembele lah sebab dia gol. Tengok. Ni player power aku ni. Mantap lah. Okay, let's go. Ni aku nak join ni lagi 5 saat. Kita claim dulu lah sebelum join. Kita claim semua. Claim. Okay, nice. Dah boleh join. Aduh, start lama lagi ke? Okay, kita letak je. Tak ke nanti aku punya kad ni hilang? Risau aku. Tak apa, kita letak je kad apa kita punya. Okay, kita letak padu-padu. Kita letak Neymar lah. Okay, kita letak siapa? Van Dijk. Ousmane Dembele ni kita tukar. Kita letak Bruno Fernandes. Nice. Ataupun equip best. Aku dah equip best. Let's go. Auto join ni kena bayar. Tak apalah. Lama lagi nak start. So aku kena tunggu dulu santai-santai. So korang pun kena lah tunggu dulu. Sambil tu kan aku nak tengok sebelah. Ush, padu kat dia ni 99. Siapa? Kakak. Boleh curi lah. Serius lah boleh curi. Ui, mahal. Gila kakak dia. Mahal dia ada Messi Prime. Gila. Dia ada Ronaldo Prime juga. Wah, Ronaldo Real Madrid guys. Padu. Ada Haaland, Raphinha. Siapa ni? Alexander. Ui, layan. Tak boleh jadi. Well. Korang tengok aku dapat apa guys? Ni aku spin sendiri bukan orang trade. Tengok. Alamak. First time aku dapat mythic ni. Yamal 5,200. Setakat ni kad tu paling mahal lah aku pernah ada. Okay, kita equip best. Tengok. Ni antara tim-tim paling kuat aku lah. Dalam tournament ni aku tengok banyak kita boleh menang weh. Macam-macam hadiah kita ada. Ada juga aku tengok World Cup. Tengok tu World Cup 1%. Gila lah. Aku nak menang World Cup. Jom kita tengok. Aku spin. Rafaelio. Alah, gol. Kita tengok lagi. Ui, ya Allah, Vini Junior mythic. Padu. Lagi. Alah, Dele Alli. Okay, apa lagi guys? Apa lagi ada? Hakimi. Tadi aku ingat aku dapat Dybala. Okay. Arda Gula. Nah, aku dah ada dah. Okay. Aduh, ini lagi lah. Banyak kali aku dapat. Asal gelap Full lama. Apa ni? Full moon. Blood moon. Gila weh. Kita tengok bronze pula. Lukaku.
Tengok gol. Aku spin je ni. Tadi aku pergi dekat orang punya tempat, diorang punya best Tadi ada orang baik guys, dia nak bagi aku Ronaldo 2008 tak silap aku. Tapi itulah guys, dia tak boleh bagi aku sebab aku belum ribet sampai 4 kali. Lepas tu ada ni, blank ni datang, lepas tu dia bagi je. Untung lah orang ni dapat. Mana kad tadi? Ni ni lah. Inilah Ronaldo aku cakap. 101 Ronaldo Prime weh, 2008. Itu idola aku siap. Itulah orang tu nak bagi aku, tapi aku tak boleh sebab aku belum spin. Aku belum ribet cukup lagi. Tengok ni. Macam-macam dia ada guys. Orang ni lah yang nak bagi aku tadi. Last lah dia bagi orang sebelah dia. Sebab aku tak cukup. Ui, padu-padu. Gila ni sebab apa Blood Moon. So korang tak nampak jelas. Aku nak tengok kita boleh beli apa. Kita beli semua ni. Beli semua, let's go. Kita try. Bismillah. Musiala gol. Tak apalah. Kita spin lagi. Okay, ni silver shiny. Dapatlah. Ui, Modric mantap weh. Alhamdulillah. Aku dapat juga yang power padu. Kita tengok sikit, kita equip best lah. Kita equip best. Modric ada, Vini Junior ada. Tengok tim terkuat aku guys. Aku ada Vini Junior. Tengok. Vini Junior, Lamine Yamal, Neymar, Modric dan Courtois. Baik weh. Sekejap aku nak letak lah dekat tim aku. Modric. Lagi siapa tadi? Vini aku dah letak belum? Belum guys. Padu. Kita letak mana? Kita letak sini je. Kita replace dia. Ui, 5,000 Vini. Aku dah start power ni. Bernardo Silva ni. Kita tukar dengan siapa Modric ni? Tak apalah, Modric kita simpan dulu lah. Tapi dia pemain legend guys. Tak apa. Apa lagi aku nak buat? Aku nak tunggu ni lah, tournament. Lama gila weh, 10 minit lagi. So kita kena santai-santai dulu. Apa lagi kita boleh buat ni? Tadi aku nampak dekat shop. Shop ke? Macam bukan. Baik lah ni. Kalau aku spend Robux aku padu, berbala tak? Ke tak berbala? Tak apa, aku beli pack. Pack ni lucky block. Macam mantap weh, macam mantap. Patut ke aku beli? Ni lah. Patut ke aku beli? Let's go lah. Aku try satu lah guys. Aku try satu Robux aku ada 293. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah beli. Macam tu sekarang. Let's go, kita try. Ini ke? Ada gula lah. Ini je. Bukan. Tengok. Aku ada lucky block. Aku beli satu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong padu. 1, 2, 3. Nah, Valverde. Let's go weh. Padu, mantap. Kita equip best. Yeah, let's go. Okay, orang tu nak trade dengan aku apa ni? Let's go. Dia nak trade apa ni? Come on. Mbappe. Yo weh. Mbappe lah dia nak bagi aku. Mbappe mythic. Dia nak bagi ke dia nak trade? Aku dah lah noob je ni. Aku bagi yang noob je. Dia accept ke tak? Dia accept lah. Gang, aku dapat. Okay, ni mantap lah. W trade lah. Kita tunggu dulu. Nice guys. Thank you. Mantap. Tadi aku dapat apa? Aku pun dah lupa. Aduh. Aku masih tak boleh ribet kali kedua guys. Sebab aku tak dapat sun. Nak. Kita claim. Sekejap. Mana orang aku? Aku dapat apa tadi? Valverde, Mbappe. Padu. Mana Valverde aku? Valverde hilang. Sekejap, mana Mana Valverde aku guys? Oh ni. Yeah, let's go. Mana kita nak letak? Kita tukar ni Bernardo Silva. Nah, barulah orang tengok aku punya tempat cantik sikit. Griezmann, sorry. Nah, tengok. Gila lah. Banyak aku dapat apa ni? POTW aku lupa lah. Aku dah lama tak main FIFA. Wih, kalau tengok dekat bawah aku punya duit dah ada 12 million guys. Gila tak gila? Kita tinggal nak tunggu tournament je. Tunggu tournament, lepas tu kita dah layan. Tengok.
Kalau tengok dekat aku ni buat equip best tau. Dalam banyak-banyak Neymar masih terpilih. So maksudnya apa? Neymar power. By the way guys, Neymar dah terpilih masuk World Cup. Let's go. Hari tu aku tengok bangga gila lah. Happy aku. Siapa je tak happy bila Neymar masuk World Cup kan? Padu-padu. 5 4 3 2 1. Let's go. Kita join. Dah boleh? Let's go join. Mantap. Boleh tak? Aduh, aku dah tunggu lama-lama takkan tak boleh join. Boleh tak aku join? You in the queue. Santai. Dia cakap apa ni? Do you have any crimson by any chance? Dia tanya orang tu kot. Jap. Aku dah tekan join tapi tak dapat. Lagi satu guys. Aku nak tahu lah. Aku dah boleh rebirth lah. Korang tengok ni. Aku dah ada sun. So aku rebirth. Let's go. Nanti duit aku hilang lah. Tak apalah. Duit je. Yeah, let's go. Aku dah boleh letak sini. Mantap. Alah, tapi sun ni 300 je. Tak apa lah, kita tunggu dulu. Memang aku dah ada elektrik lah guys. Bila aku boleh join ni? Lambat betul. Aku nak main ni. Aku punya tunggu lama. Nak tengok juga apa jadi. Rupanya tak jadi apa. Hai. Waduh. Okay, apa lagi kita boleh buat ni? Craft ni aku nak tengok lah. So kita boleh craft golden boot, champion league, Ballon d'Or. Gila Ballon d'Or. Nak try Ballon d'Or lah. Oh, dia nak apa ni? Oh, faham. So tak boleh sesuka hati kita lah. Aduh. Oh, macam tu. Tak apa. Kita balik plot kita. Tengok dah join belum? Masih tak join layan. Okay, kita tengok index. Banyak lah player aku dapat. Aku dah memang dah kira antara orang padu juga lah. Apa lagi aku boleh buat? Sekejap kita claim duit dulu. Langgar je semua, langgar. Sekejap je duit aku. Tadi kan dah rebirth. Okay, dia nak apa ni? Okay, aku dah boleh rebirth kali ketiga. Cuma duit aku tak cukup. Dia nak 50 million. Santai, duit tu sekejap je. Aku dah join. Lama. Tournament, serius. Betul-betul tournament. Aduh, aku harap aku menang lah. Ni dekat sini aku tengok banyak yang power. Apa ni? Ya Allah. Aku dah tak tahu apa. Bantai. Asal aku mati? Aku mati. Korang tengoklah aku baru start dah lawan orang power. Agak-agak lah. Valvaret, tolong lah Savi ni. Aduh. Guys, Aku baru kot. Serius lah. Pak Cita ni. Yo, menarik. Kalau macam ni lah gaya dia, aku rasa aku nak buat part 2 lah. Best juga Layan. Tapi tu lah, aku baru start dah lawan orang power. Tak aci lah apa ni. No. So game tu menarik lah guys. Sangat-sangat menarik. So kalau korang rasa video ni best, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Okay guys. So kalau korang nak main game ni, korang boleh search, lepas tu korang main. Kita lawan guys, kalau korang nak lawan. So jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Ciao.